Lu bukan bos, tapi lu jadi bos. Memang tak jadi bilik kau lah. Jadi bilik aku lah. Assalamualaikum guys, saya saudara Nizam, saudara anda semua. Okey, aku dekat S-Cafe ni, aku ada terjumpa satu artis ni, Kau jom, aku nak buat social eksperimen kat dia. Jom. Assalamualaikum. Sihat bang Ya, Apa khabar? Alhamdulillah. Baik tak pernah nampak dan lama tak berjumpa. Apa khabar? Alhamdulillah, senang, sihat. Alhamdulillah. Banyak betapa. So ada satu perfume nama dia Vagabond by Tinder abang kan? Ni Vagabond Black Edition. Black Edition. Oh, okey. Oh. Satu kesilapan. Okey. Oh, ni kamera Kesilapan Mok ialah mencadangkan Vagabond Black Edition. Tanya saya, memang tak jadi bilik kau lah. Jadi bilik aku lah. Ambil terus. Ini barang dia Vagabond ni masih pakai. Betul. Yang clear punya. Saya tak tahu pula yang ada Black Edition ni. Black Edition ni. Wah. Okey. Dia lagi ngam boleh. Boleh. Memang maknanya boleh memang masuk poket lah. Memang masuk poket Masuk terus. poket terus lah. Terus jalan. Awak cakap Vagabond ni dia ada beza sikit je. Sikit dia. Sikit saja dengan yang original. Dia antara lu bukan bos, tapi lu jadi bos. Nak jadi bos. Lu dapat level second pun okey. Okey. Level second ni inilah dia barang. Dia ada level-level sikit pun okey dah. Dia ada dalam range tu. Tapi lu dalam kelompok konon ada meeting kan. Yang lu tolong angguk-angguk je. Ini dia. Ini barang. Ini Memang barang. Ngam. Walaupun begitu, lu masuk meeting juga. Betul. Nampak tak? Yang penting dia pun ada dalam meeting. Bos akan tanya, macam mana pendapat kau Zul? Okey bos. Ini barang. 1 to 10 bang, macam mana rate dia? Kalau yang original kau bagi 10 lah. Itu kita tak 10 lah. Memang tak boleh nafikan ni. Ini kau bagi 7.5. Okey, ni kira option lah. Original tu kena ada. Ada? Yang ni pun kena ada. Sebab apa kena ada? Sebab lu akan jadi bos kata nanti. Amin.